Datang Melaka nak cari makanan yang best-best dan kafe yang cantik. Kalau nak yang macam tu, boleh datang dekat sini dan by the aftertaste. Boleh ambil Super Day Super Meal ni RM15.90, siap air tahu. Pukul 12 sampai pukul 2, pukul 6 sampai pukul 8. Untuk peminat Korean food, korang boleh try ni ramen siap dengan chicken ramyun. Ini best, kenyang, dia tak terlalu pedas. Ada juga Korean spicy chicken rice set. Dah cakap ayam Korea dia tu sedap, tapi kalau tak nak ayam Korea, boleh ambil ni soy garlic. Nasi tu macam nasi Jepun tu. Pendek, gemuk-gemuk, cepat kenyang. Dan menu famous dia ni pun ada, chicken slice toast. Kalau korang nak tahu, Dan ni dia famous dengan menu roti toast ni. Satu lagi menu yang paling favourite dia, yang ni golden hash brown toast. Yang ni kenyang lah sebab dia ada hash brown tu. Lepas tu datang dengan fries lagi kan. Ni korang bookmark siap-siap. Datang time ni. Harga set RM15.90, dapat air lagi. Menu-menu yang lain yang baru, yang ni korang boleh try ni, chicken tender. Sos pencecah dia datang dengan cheese sauce ni dengan ranch sauce. Ranch sauce ni saya suka sebab yang ni ramuan dia orang. Kat lain tak ada tau. Kalau yang suka cheese saja, boleh try yang ni. Yang ni dia balut dengan breadcrumb. Kalau dessert-dessert yang lain ada je. Nak strawberry cake, nak kunafa cake, ada je. Lepas tu yang saya suka dekat sini, kek dia tak terlalu manis. Tiramisu yang trending tu pun kat sini dah lama dah ada. Ni saya suka sebab rasa kopi dia tu pekat. Lepas tu lady finger dia tu dia orang buat sendiri tau. Kalau air dan minuman yang jenis frap dah masuk dah pun dekat sini. Yang penting korang jangan lupa datang dan by the aftertaste. Dekat Malim Jaya ada, dekat Bukit Beruang pun ada, halal pun ada. Yang penting operation hour dia 10 pagi sampai 9 malam.